Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ini. Okey, hari ini Cik Tah nak berkongsi resepi sayur. Kita nak buat sayur. Nama dia kacang panjang goreng belacan. Lepas tu anak-anak kita tengok macam mana nak buat cukup mudah, cukup senang. Lepas tu Cik Tah nak perkenalkan barang-barang apa yang kita nak kena sedia. Okey, mula-mula Cik Tah ada kacang panjang. Cik Tah ambil 400 gram. Lepas tu Cik Tah ada 3 biji telur ayam. Lepas tu Cik Tah ada 20 gram cabai besar. Lepas tu 10 gram cabai Melaka. Lepas tu belacan Cik Tah ambil dalam 11 gram. Lepas tu udang ni Cik Tah ambil 1 gram. Cukup mudah. Lepas tu cabai ni Cik Tah nak bagi tahu. Kok lah yang mana nak makan pedas tambah. Yang mana nak kurang daripada ukuran yang Cik Tah bagi, kurang. Boleh. Tapi belacan ni kalau boleh cun-cun lah dengan ukuran kacang dia tu. Memang elok dah lah. Dia rasa belacan dia tu. Okey, apa yang dikatakan goreng belacan tu sebab apa? Sebab Cik Tah nak kena buat lebih kurang macam sambal belacan. Cik Tah nak tumbuk dia dulu Okey. Masukkan belacan. Okey, ni petua orang lama-lama dulu. Mereka kata kalau kita nak menumbuk, tak mau bagi motih, tak mau bagi mocik dengan izin Allah, kita bubuh sedikit garam kasar. Sedikit garam kasar. Lepas tu sekali kita nak perasakan garam dalam masakan ni, ingat, belacan masin dah. Ni tadi aku tumbuk ni dah bubuh garam dah. Kecuali yang mana nak pakai chopper tu tak payahlah bubuh garam. Dia nak macik makot mana kan. Okey. Lepas tu apa lagi? Kita nak mulakan dengan tumbukan cabai-cabai ni. Okey, tu start. Alhamdulillah dah lumak laik dah. Kita kata janganlah sampai macam cabai dengan cabai ni kita kata lumak macam kita blend tu. Tak payahlah lumak sangat, dia tak apa sedap nak Cik bagi. Dia kena bagi sagar-sagar sikit, dia bagi kasar-kasar sikit. Ni dah Cik buat. Maksud kata kita nampaklah cabai tu. Okey, selalunya kita duk kerat kacang panjang ni selalunya kita kata lagu tu. Betul tak anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tah? Kita akan buat lagu tu kan? Hari ni Cik Tah tak mau nak bagi rojoh angkung. Kami kata tak mau bagi jolok angkung. Maksud kata kita makan pun nak kepok pun senang. Dia kata dia ni buat kacang apa hamba lagu ni? Selalu kacang panjang, mana-mana kedai pun, mana-mana kita pergi pun kita tahu. Tu sayur kacang panjang. Kita buat sedikit kelainan Okey, Cik Tah akan buat dia bagi kecil-kecil bagi orang. Keliru. Kau mana yang kata, saya tak makan kacang panjang. Dia tengok aja buat macam ni. Yang ni saya boleh makan. InsyaAllah. Buat macam ni sahabat-sahabat anak-anak Cik Tah. Lepas tu kacang pula, kita cari yang fresh-fresh tu. Allah, dia punya sedap lah. Buat tengok anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah Alhamdulillah, siap dah. Cik Tah rangkit macam ni. Mula-mula kita pelekat api. Pelekat api dulu. Bawang apa tak ada hari ni. Lepas tu kita masuk minyak. Macam mana kita nak menggoreng anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah. Janganlah banyak sangat Okey. Alhamdulillah. Mula-mula sekali kita akan masuk telur dahulu. Telur dahulu. Telur ni Cik Tah dah basuh dah. Kacang panjang tadi pun Cik Tah nak mula nak mula hiri dia pun Cik Tah basuh dah. Okey, kita masukkan 3 biji telur. Kalau kata anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah lah kata, kami nak telur lebih, masuklah 1 kartun tu pun, 1 papan tu pun boleh, 1 krek tu masuklah pun boleh. Biar duk tak nampak kacang, kita tengok tu dia telur masak belacan pun boleh Kau nak kan? Okey. Telur dah jadi lagu tu. Jangan duk biar lama. Kita masukkan
Udang. Udang ni kok lah di rumah Allah kita. Rumah kami tak ada udang, ada ayam. Tak masuk pun tak apa. Nak masuk ayam pun kita tak berani nak sajalah. Sebab apa kita selalu buat dengan udang. Nak cuba buat dulu nak. Okey, nampak tak sahabat-sahabat dengan anak-anak kita? Telur ni dia tak jadi kembang. Dia jadi macam telur kita goreng nak makan dengan roti tu. Nak? Okey. Lepas pada tu, udang pun bertemu ekor dengan kepala macam mana cerita duk janjikan. Duk janjikan pula. Duk petua tu, dah bertemu kepala dengan ekor tu, bolehlah kita nak masuk apa-apa. Lepas tu kita masuk sambal kita ni. Okey. Belacan ni nak saya bagi sebab nama pun goreng belacan kan. Dia betul-betul kena banyak lah nak saya bagi. Kita kata kita makan dia ni tak mau bau light. Kita mau kau-kau punya bau. Baru sedap nak saya bagi. Okey, lepas tu kita adun dia sampai sebati. Okey, dah sebati, masukkan kacang panjang. Sedap ni nak sahabat-sahabat kita buat tengok dengan izin Allah. Memang sedap pun. Okey, lepas tu kita akan masuk sedikit gula. Ikut kita rasa masing-masing lah. Lepas tu sedikit rasa, jangan banyak. Kita tak bubuh garam lagi. Sebab apa? Sekali kita nak rasa dulu kok dia masin. Okey, lepas tu kita deraskan api. Kita tak mau bagi lama. Kita tak mau macam kacang ni dia terlampau lemau sangat. Tapi yang mana nak makan lembut-lembut tu pun boleh saja. Boleh saja kalau nak goreng bagi lama pun. InsyaAllah boleh. Nampak menarik. Okey. Dah kita tengok warna kacang tu pun dah berubah. Untuk kita tak mau bagi dia lemau, apa yang kita buat, tak sahaja kita dah rasa dah. Alhamdulillah, semua dah rasa dah. Okey, lepas tu kita tutup api. Kita katuk dia. Biar dia duk masuk dalam ni. Tanpa api, dia masuk dengan wap. Okey, kita akan cedok dia. Masuk ke dalam pinggan nasi ni. Sekali kira aci dah dalam ni. Tu dia. Sahabat-sahabat anak-anak kita buat tengok. Alhamdulillah siap dah. Kacang panjang goreng belacan. Lepas tu Cik Togu dengan telur, Cik Togu bubuh udang ni dia. Sekejap lagi pakai aci dah nak makan dalam ni. Untuk kita nak menambah lagi kesedapan, yang tidak disangka-sangka selain daripada yang kita masak lala ni, kita boleh guna dengan sambal bilis garing Cik buat sendiri, homemade. Boleh dapatkan nombor telefon dekat description. Siapa yang nak order tu boleh, insya-Allah boleh Okey, lepas tu kita akan tabuk sedikit. Tu dia nak abang bagi. Apa nak kata cuba tengok. Sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, jom. Siapa kita? Seorang satu balang pun jadilah. Okey. Alhamdulillah, siap dah perkongsian yang ringkas tetapi mantap. Anak-anak sahabat-sahabat kita cuba tengok buat dengan izin Allah. Memang pun sedap lah. Kami belah utara ni belacan ni tak berpisah tiada. Memang sentiasa sayur pun kadang-kadang ada juga sayur ayak kami bubuh belacan. Lepas tu macam laksa pun setengah-setengah tempat ada yang tak masuk belacan. Tapi selalunya laksa utara memanglah memang top dengan belacan lah. Lepas tu dia dengan sambal bilis garing Cik sekali, Cik gukan dia. Lepas tu untuk udang tu, kalau kata ada udang yang kecil tu pun boleh juga. Okay, sekian perkongsian Cik pada hari. Kacang panjang goreng belacan. Sedap, enak, mudah, pantas, mantap.
Jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.